Assalamualaikum. Kisah di sini datang ke depan ni berjumpa juga kita dalam channel Hadidah Saat. So, kali ini adalah kita nak sembang pasal anak kedua. Fakta anak kedua. Hari tu kita dah sembang pasal anak pertama. So, hari ni kita nak sembang pula pasal anak kedua. Okay, so Dija maklum-maklumkan lah kan. Okey, siapa nak kongsi dengan Dija macam mana pangan anak kedua ni kan, nanti lepas pada akhir konten, kat bawah ni hampa komen lah kat bawah ni kan. So macam tu lah. Okey, so apa yang hampa nak tahu pasal anak kedua adalah anak kedua ni dia adalah seorang yang nampak tenang dan dia tak dia dah biasa sembunyikan ribut dia dalam hati. Maksudnya kalau ada masalah apa pun dia akan sembunyikan dalam hati dia. Dia tak suka nak luah kat orang dan sebagainya lah kan. So anak kedua ni adalah dia suka dia diam, dia suka party semua orang, tapi dia cuma pilih nak bersuara je. Bila perlu je dia nak bersuara tu dia akan bersuara. So dia akan party semua dan diam. Cuma dia kalau macam nak bersuara, dia asal perlu dia bersuara. Okey, kalau ada contoh ada masalah apa-apa, kalau dia tersalah dia akan bersuara lah. Macam tu lah maksud dia. So anak kedua ni juga dia ada perangai yang chill, tapi sebenarnya dia adalah hati yang sangat sensitif juga dekat luar sana. Sampai anak kedua dia tahulah kan ada pasangan anak kedua ke, ada boyfriend kan, suami isteri kan. So dia tak berapa tahu sangat lah kan. Mungkin kalau dah dekat dengan hampa tu mungkin lah hampa tahu perangai anak kedua ni macam mana. Dia memang chill, dia tak suka lah dia sebenarnya hati dia cepat tersentuh juga. Bukanlah dia tak ada perasaan, tak ada hati perasaan, dia ada hati perasaan jugalah. Ada macam kita juga, dia pun manusia. Anak kedua ni pun sama, mungkin semua sama je dengan anak lain, cuma dia special lah. Dia macam ada tersendiri dia. Anak pertama macam ni, anak kedua macam ni dan sebagainya. So anak kedua ni juga dia adalah suka pendam. Dia tak nak pun susah orang tahu apa masalah dia. Dia suka pendam dalam diri dia. Dia pergi dalam malam-malam, dia pijak kan. Dia suka macam orang kata dia tak pernah luah lah. Seberat-berat mana masalah pun dia tak pernah luah dekat orang kan. So apa yang dia nak kata juga, dia memang tak suka drama. Kalau dia dah hilang sabar tu, dia susah lah nak pujuk balik. So hampa dekat luar sana janganlah bagi anak kedua ni orang kata apa, susah, macam bagi dia melenting kan. Kalau dia dah hilang sabar tu, dia memang susah nak pujuk betul-betul berhari-hari lah kan. Macam tu. Tapi ada satu something special kan. Bila dia dah sayangkan seseorang tu, dia akan sayang sungguh-sungguh. Dia akan orang kata fall in love lah, orang katakan. Dia sayang betul, dia jaga elok-elok. Tapi dengan sampai satu masa bila dia dah kecewa, janganlah bagi dia kecewa. Dia akan senyap terus. Dia tak akan ambil tahu dah pasal hampa semua. Macam tu lah yang dia nak cakapkan kan. Sebab dia tak ada lah pengalaman sangat pasal anak kedua ni, tapi tak pernah lah teka dua anak kedua. Dan orang kata biarlah rahsia siapa dia tu, biarlah rahsia kan. Yang tahu je lah kan. So anak kedua ni juga dia untuk pengetahuan semua, dia mudah serasi dengan orang ramai. Tapi kalau untuk memilih jadi kawan rapat dia akan pilih betul-betul. Dia tak main-main lah yang mana boleh jadi kawan dia, yang mana yang rasa macam ni kawan ni khas untuk jadi macam kawan untuk bercerita, kawan ni khas untuk macam kongsi-kongsi pengalaman kan. Macam tu lah. So tak semua yang dia anggap itu adalah kawan rapat dia. Tapi kalau dia betul-betul dia kenal orang tu, dia juga jadi seorang yang diam lah kan. Tapi kalau betul-betul dia kenal orang tu, dia akan kata apa, dia mudah bergaul. Macam tu lah. Dia akan jadi orang kata apa, macam tak ingat dunia lah, sembang macam tu lah. Maaf lah kalau silap kan. Kalau anak kedua kat luar sana nak komen, nak bagi tahu benda betul, okey, dia alur-alurkan, dipersilakan. Okey, anak kedua ni juga dia adalah seorang yang kata paling kuat lah dalam merahsiakan masalah dia.
macam dia ada masalah besar, dia tak pernah share pun dengan orang, walaupun setengah akan share dengan ibu. Siapa je tak pernah share dengan ibu ataupun family terdekat, setengah tu dia akan share dengan kakak kandung, kakak sulung, ataupun dia akan share dengan orang yang berdekatan yang also dia dipercayai lah. So tak semualah yang boleh merahsiakan masalah dia. Tapi dalam ramai-ramai tu memang paling kuatnya adalah anak kedua lah yang paling merahsiakan masalah. Okey, satu je lagi, jangan satu je masalah dia, jangan dia bagi dia panah baran. Gagap ni. Jangan bagi dia panah baran. Kalau dia punya baran tu tahap maksimum, so mulut dia pun tak sopan lah kan. Kalau waktu dia marah tu, jangan dia bagi dia marah. Kalau dia habis lah. Sebab anak kedua ni dia sebenarnya dia bencikan perdebatan. Sebab tu dia kadang-kadang dia marah pun dia diam. Kalau dia diam tu adalah makna dia kan. So apa yang dia tahu lagi, anak kedua ni dia macam nampak happy depan orang. Lepas tu dia tak nampak pun sangat luka yang ada dalam hati dia kan. Susah orang kata nak tunjuk penat dia tu. Orang kata dia payah nak tunjuk penat dia. Dia macam-macam perasaan lah dia ada dalam diri dia tu. Perasaan sedih, benci, dendam. Contoh perasaan benci, happy ke apa, dia tak pernah lah nak. Orang kata nak dia masih chill-chill lah, happy-happy je, macam tak ada masalah. So apa yang mungkin ni kali ni terakhir lah untuk yang dia share, mungkin dia susah lah kata nak explain perasaan dia. Dia tak tunjuk lah dengan orang kata apa tindakan, dia akan buat dengan perbuatan lah. Dia tunjuk dengan tindakan. Dia tak pernah dia susah nak explain perasaan dia. Maksudnya dia susah nak tunjuk dengan perasaan aku suka tu, aku suka hang ke apa. Tak, dia akan tunjuk dengan tindakan, macam dia jaga seseorang tu ke, kan. So hampir tahu lah yang tu. Dan dia akan banyak berfikir pasal someone special kan. Contohlah. So Dija rasa takat tu sajalah Dija punya konten pada hari ni pasal fakta anak kedua. So Dija harap korang tolong betulkan apa yang salah. Tak maaf sangat kalau ada yang salah, ada yang terkurang daripada pihak Dija. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada dia sendiri. So hampa jangan lupa ajak mak hampa, pak hampa, ajak family hampa tengok konten Dija. Okey, kalau nak video yang lebih menarik, hampa jangan lupa tonton. Jangan lupa like, comment and subscribe di video YouTube channel Dija Saad, dan jangan lupa orang kata share lah pada semua orang, supaya kalau kata ada nak share kat bawah ni pun pasal pengalaman ke apa kan, macam dia cakap tadi, so boleh share kat bawah ni untuk kita sama-sama tahu kan macam mana kawan ni mungkin dia life dia macam ni dengan anak kedua, kawan ni macam ni dengan anak kedua. So itulah, dekat itu sajalah konten Dija pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Jumpa lagi pada next konten. Bye. Assalamualaikum.